Yo, sahabat-sahabat. Kita ada abang. Dari abang ada masak. Kita ni dari masak ubi. Ubi apa nama tak tahu. Kita nak makan ubi. Ni raya moyang dekat Tadung. Nanti tengok abang-abang masak ni. Kita tengok dulu ya. Wah. Serai daun kunyit. Oh, ini abang ni. Sorry ya, kes habis ya. Abang ni. Kalau mak kes habis, minta maaf ya. Kat. Gas habis. Dia tipu gas habis. Apa ni menyala biru ni ya. Nah. Masakan ni. Ini tuan-tuan rumah dia. Dia malu depan kamera dia selalunya. Oh, nyari ada ikan, ayam, ubi. Masakan lagi. Siapa yang masak? Masak ham. Masak ham. Nya kapan masak sendiri, Ding? Ini masakan abang saya ni. Tengok. Hari-hari mancing ni kali dia tukang masak pula. Hari-hari pergi kolam mancing. Ni kali dia tukang masak ke rumah. Berapa tu ampau tu? 500. 500. Salam ni. Pakcik. Dalam. Tu rumah macam mana tu? Kejap. Hampir mau siap ya. Nak perisa-perisa je, nak rasa-rasanya je. Ini ada di kampung ni. Kampung. Kejap lagi kita makan. Yo, sahabat-sahabat. Ini dah masak ni. Kita nak cuba rasa ni hari. Jom, kita cuba. Okey, sahabat-sahabat. Tengok. Abang saya tadi yang masak ubi. Itu kena rasa. Ini abang saya. Yang masak tadi. Ini abang ipar saya. Ini kakak saya yang besar. Kalau dicekal sikit dia garang macam harimau. Tapi yang ini lembut. Kita nak rasakan ubi ni. Mantap abang saya masak. Rasa semua ada. Cukup. Inilah rasanya ubi kacau ya sahabat-sahabat. Ini ubi rebus. Ini. Oh, gendui dah. Gendui yang buat ni. Ubi ni. Ini kali nak tambah lagi ni, nak makan ni. Gendui yang buatnya bukan senang buat tu. Memang senang. Badan tak penat. Saya. Ya.